Okay guys, so hari ni aku nak review player ni. So apa guna player ni? Player ni guna dia untuk buka hose clip macam ni. So ni player special. Okay, nak buka hose clip macam ni. So kau boleh tengok bahagian yang macam ni, bentuk macam ni. Masukkan kat sini. Okay. Dia auto lock dia auto lock. So senang kalau nak buat kerja kat tempat-tempat sempit. Satu lagi, dia punya bentuk player ni halus. Dia punya panjang macam ni. Senang lah. So kalau nak release balik, tekan je. Dia dah melekat balik. So player ni senang kalau nak buka hose clip macam ni. Yang tempat sempit-sempit macam contoh hose bypass macam ni. Macam ni aku dah pakai hose clip biasa lah. Tapi kalau kau pakai hose clip yang jenis standard macam ni, okay, nak buka dia memang simple lah. So sekali lagi, masukkan kat sini. Okay. Tekan je. Okay. Kasih dia lock. Memang cun lah. So nak release balik, tekan je picu ni. Memang mudah guys. So ni dia guys, player special untuk buka hose clip. Nak beli, boleh tekan beg kuning kat bawah. Thank you guys.